Segelintir umat Islam, mereka yang memberatkan diri sendiri. Contoh apa? Berzikir sambil pusing-pusing. Macam di Turki jemaah. Dan banyak juga sampai terjangkit juga di tempat ini yang zikir sambil pusing. Pusing? Pakai baju macam baju perempuan tu. Jemaah, senang ke macam pusing tu? Itu pusing bukan sekali pusing. Itu kadang-kadang bermenit-menit, kadang-kadang sampai setengah jam pusing tu. Saya tengok sendiri sampai setengah jam. Saya kata, ya Rab, berat ni. Alasannya ketika itu dia lebih menghayati dan bersatu dengan alam. Tak tahu macam-macam lah dia takwilkan. Ya Allah. Tak ada dalam syariat Islam berzikir sambil pusing-pusing. Berzikir macam ini ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Itu pun kadang-kadang kita susah. Kalimatani khafifatani fil lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ucapan itu satu tu pun susah kita nak buat. Apatah lagi sambil pusing-pusing. Bayangkan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak tahu kita nak buat macam mana. Berat. Siapa yang buat berat ni? Manusia itu sendiri. Syariat Islam tak ada buat berat. Dan ternyata ajaran itu di copy paste pula. Bahkan di negeri ini pun segelintir kaum muslimin buat macam tu. Apa ni? Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahf. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunia wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kalian orang yang rugi amalannya? Siapa mereka? Orang yang amalannya salah tapi mereka merasa dah berbuat sebaik-baiknya. Zikirnya baik, cuma masalah cara dia salah, berpusing-pusing.